Apa berlaku bila kereta kena curi tapi dalam kereta tu owner dah nyorokkan Apple AirTag? Jom kita bandingkan dua kisah benar, satu dari Kanada, satu lagi dari Malaysia. Ini Andrew dari Kanada. Call laju, pelan-pelan naik. Kereta dia dah kena curi depan rumah. Dia dah report polis tapi tak ada apa-apa. Dia bengang, dia beli kereta baru, lepas tu dia nyorokkan dua Apple AirTag dalam kereta tu. Selang beberapa hari, kereta dia kena curi lagi. Tapi kali ni dia dah sedia. Dia buka apps Find My, kereta dia tengah gerak. Andrew cepat-cepat hubungi polis dan polis tu berjaya kesan lokasi kereta dia. Rupa-rupanya kereta dia dah disumbat dalam kontainer. Laju gila kerja depa. Polis Kanada tu siap ambil gambar kontainer yang dipercayai ada kereta dia. Andrew pun ingat, okey, kali ni dapat balik lah. Sekali polis Kanada tu cakap dia tak boleh buka itu kontainer sebab kawasan tu di luar bidang kuasa dia. Pula dah. Lepas tu kereta dia bergerak lagi sampai dekat pelabuhan, tiba-tiba signal hilang. Beberapa hari kemudian, signal dia timbul dekat Belgium. Lepas tu akhirnya dekat Dubai. Andrew upah detektif dekat Dubai. Mereka jumpa kereta dia dekat Yuska, dipamerkan untuk dijual. Call laju, pelan-pelan naik. Walaupun Andrew ada segala bukti, dia tetap tak dapat ambil balik kereta dia. Sekarang di Malaysia, 7 Julai 2024, Honda HR-V Zack kena curi dekat KLCC. Dalam Honda tu, Zack dah nyorokkan Apple AirTag. Zack terus call 999. Dia share lokasi tu dekat polis. Tak lama lepas tu, Honda dia berjaya dikesan. Suspek lelaki 58 tahun berjaya ditangkap dan Honda dia selamat.